Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tamanya kita juga ucapkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah sebab diberi kesempatan kita mengaji pagi ini. Dan selepas kita mengaji tadi, kita nak buat sesi tadabbur pula seperti kebiasaan kita. Dan hari ini kita tengok, kita akan kupas sikit tentang surah Kahfi. Surah Kahfi. Bukanlah maksud Ustaz surah Kahfi secara keseluruhan ya. Surah Kahfi khususnya cerita tentang pemuda-pemuda Kahfi ni. Kisah pemuda Kahfi. Kalau kita perhatikan, ayat pertama surah Kahfi ni tidaklah cerita pasal pemuda Kahfi. Ini cerita tentang Al-Quran. Tengok ya, permulaan ayat pun bermula dengan Alhamdulillah, kan? Puji dan syukur bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran. Cerita pasal Al-Quran. Begitulah seterusnya ayat ni bercerita tentang Al-Quran, tentang memberi peringatan, tentang dunia ini sebagai ujian. Contohnya kan ayat 7 ni kita tengok. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasan baginya kerana kami hendak menguji. Hendak menguji mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya. Nampak tak? Sampailah ayat ke-8 ni, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Okey, itu kisah permulaan, mukadimah. Tak masuk lagi cerita tentang pemuda Al-Kahfi. Jadi pemuda Al-Kahfi ni start pada ayat berapa Ustaz? Pada ayat 9 ni startnya cerita pemuda Al-Kahfi. Nampak tak? Pemuda Al-Kahfi start pada ayat 9, iaitu am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Cuba perhatikan betul-betul. Ni kita nak cuba fahami. Okay, kita nak cuba fahami. Apa maksud dia ni? Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Kalau kita perhatikan betul-betul ya, ini ayat ni ayat penyataan ke ayat pertanyaan? Ayat penyata ke ayat soalan? Soalan. Ayat soalan. Jadi kalau ayat soalan, perlu kepada jawapan ke ataupun tak payah ada jawapan? Perlu. Ada juga soalan yang akan menjadi tanda tanya. Boleh jadi soalan tu sebagai peringatan. Kan? Contohlah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dustakan? Itu soalan tu. Tapi soalan tu macam sebagai peringatan untuk kita. Tak betul? Kan? Tapi ada setengah soalan ni, ayat soalan ni, mesti nak kena ada jawapan. Kalau tak ada jawapan macam tak puas hati je kita. Mesti kena ada jawapan. So ini ayat, kita dah kata ini ayat pertanyaan yang mana ringkasan dia, kalau kita nak faham dengan lebih mudah, seolah-olah Allah bertanya, adakah kisah cerita Ashabul Kahfi, yang mana kita tahu Ashabul Kahfi ni sekumpulan pemuda lari menyelamatkan diri mereka. Menyelamatkan untuk apa? Untuk nak menjaga akidah, nak menjaga agama mereka. Menyelamatkan diri mereka pergi ke gua. Lantas Allah tidurkan dia selama beratus-ratus tahun, 300 tahun. Dan bila mana mereka sedar, mereka bertanya, berapa lama kita tinggal kat sini ni? Kata-kata sehari, setengah hari. Nampak tak? Jadi nak menunjukkan kisah ini, kisah yang sangat menakjubkan. Jadi permulaan cerita Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Seperti contoh macam tadilah Ustaz kata, agaknya kamu rasa kisah Ashabul Kahfi ni, kalau bagi kita lah memang sangat menakjubkan. Itu saja ke? Kisah-kisah ataupun benda-benda yang menakjubkan antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Itu saja ke? So kalau jawapan mudah, kita nak kata apa? Adakah ini saja kisah Ashabul Kahfi yang sangat menakjubkan ni sahaja bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Ini saja ke? Sudah tentu tidaklah. Banyak lagi lah
perkara-perkara, cerita-cerita yang lebih menakjubkan. Ini antaranya sahaja. So jawapannya kita nak tahu apa lagi kah yang tanda-tanda kekuasaan Allah ni yang menunjuk banyak sangat. Tetapi benda tu tidaklah datang sebagai jawapan yang khusus kepada soalan ni. Kan? Contohnya apa Ustaz? Benda sangat banyaklah penciptaan langit dan bumi, perbezaan siang dan malam, peredaran siang dan malam, turunnya hujan untuk menghidupkan dunia, penciptaan manusia, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Betul tak? Kan? Ya, betul. Tetapi apakah maksud sebenar soalan ni? Jawapan dia. Apa maksud soalan ni, jawapan yang sebenar daripada soalan ni? Itu kita nak cari. Jadi bila kita soroti, mana jawapan kepada soalan ni? Adakah kisah Ashabul Kahfi ni sahaja yang menjadi tanda-tanda kekuasaan kami yang menunjukkan kisah Ashabul Kahfi ni saja? Sudah tentu tidak, kita kata tadi. Apa yang lain? Contoh peredaran siang dan malam apa semua tu, itu semua kita ketahui. Itu secara umumnya tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi apakah itu menjadi jawapan kepada soalan ni? Tak nampak lagi. Okey. Bila kita sorot kat bawah, tak ada pula jawapan tentang soalan keajaiban tadi tu. Tak ada. Melainkan kalau kita pergi kepada surah yang sama dalam ayat 63 ni. Perasan tak ni? Kisah siapa ni? Kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam perjalanannya menuntut ilmu. Bayangkan ya, Nabi. Dah tahap Nabi dah tu. Bukan Nabi lagi, Rasul. Rasul dan Nabi ni, Nabi Musa ni. Nabi Ulul Azmi lagi. Hebat. Namun dalam menuntut ilmu, tetap diteruskan. Jadi bukan perkara biasa ni ya. Maknanya menuntut ilmu ni adalah sesuatu yang sangat penting. Nabi pun kena menuntut ilmu. Ni dalam perjalanan dia menuntut ilmu lah ni. Dia bersama pembantu dia. Ayat 63, temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu. Maknanya dia terlupa dah pasal ikan. Sebab sampai satu tempat, Nabi Musa dah rasa lapar. Dia minta lah bekalan yang dibawa kepada pembantu dia. Rupanya bekalan tu dah tak ada dah. Ikan yang dibawa tu dah hilang. Mana perginya ikan tu? Rupanya waktu dia orang berehat, inilah kisah yang berlaku. Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut halnya kepadamu melainkan syaitan. Okay? Dan ikan itu telah mengelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Kita jumpalah perkataan ajab ni lagi sekali. Nampak tak? Ya. Perkataan ajab. Tadi, soalan tadi tu pun ada juga perkataan ajab. Betul tak? Mana soalan tadi? Ni. Min ayatina ajaba. Itu sajakah yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ajabah, perkataan ajabah. Ada juga terdapat dalam kisah ikan ni. Ikan ni diriwayatkan dia hidup balik dan melompat daripada simpanan bekalan mereka tu, melompat menuju ke laut. Dan sampai di laut tu macam terbelah, memberi laluan dia masuk. Macam ada terowong pula memberi laluan dia masuk ke laut dan hidup semula. Itu yang menakjubkan tu. Jadi itu tak lain tak bukan tanda kekuasaan Allah lah yang sangat menakjubkan. Tapi kalau kita tanya balik, agaknya cukupkah ini yang menakjubkan? Tanda-tanda kebesaran Allah ni. Tadi kisah pemuda Kahfi yang tidur begitu lama. Ini kisah ikan yang dah mati, yang dah jadi lauk dah pun, kan, untuk dimakan sebagai bekalan dibawa. Okey, dihidupkan semula dan menempuh jalannya ke laut dengan cara yang sangat menakjubkan. Itu semua bukti-bukti kekuasaan Allah yang menakjubkan. Soalannya, dah terjawab ke belum? Adakah ini saja ke tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Nampak macam tak ada jawapan yang
Yang direct, maksud Ustaz, jawapan yang betul-betul kita rasa, oh inilah agaknya tanda-tanda kuasaan Allah yang menunjukkan. Tapi itu sebahagian saja. Sebenarnya kita nak cari sekarang ni, apakah sebenarnya tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan tu? Yang paling menakjubkan ni kita nak cari ni. Okey. Adalah beberapa jawapan. Antara keindahan Al-Quran ni ada beberapa jawapan yang kita boleh jumpai, tetapi jawapan tu secara tak langsung. Secara tak langsung saja. Cuba perhatikan. Surah Kahfi ni surah yang keberapa? Mari kita tengok. Surah Kahfi ni surah yang keberapa? 18. Surah yang ke-17 kan? Ke-18, sorry. 18. 18. Selepasnya, surah Maryam. Antara keunikan dan keindahan susunan surah ni, ini boleh kita katakan bahawa susunan surah ni bukanlah maknanya Nabi yang suruh sahabat susun mengikut kehendak Nabi ataupun mengikut kehendak sahabat. Tidak. Sebaliknya ia adalah susunan wahyu. Wahyu yang telah menetapkan surah ni sebelum ni, surah ni selepas ni. Nampak tak? Jadi bila kita mengimani, meyakini bahawa susunan surah ni adalah satu ketetapan, satu wahyu daripada Tuhan, kita akan dapati satu keunikan, keindahan susunan tadi tu. Perhatikan surah Kahfi, yang mana dekat surah ni Allah bertanya, adakah kisah pemuda Kahfi ni saja tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan? Ini je ke? Tidak, kita kata. Apakah lagi? Kita tengok pula ada kisah ikan yang hidup semula tadi kan. Satu. Dan kita ambil daripada sempena susunan surah ni, daripada surah Kahfi kepada surah Maryam. Bila kita buka je surah Maryam, start surah Maryam sahaja dah cerita yang menakjubkan juga. Apa cerita yang menakjubkan? Yang membuktikan tanda kekuasaan Allah pada surah Maryam. Mari kita tengok surah Maryam sekejap. Ke bapa, tak ada suami. Tak, itu dah kedua dah tu. Cerita pertama Nabi Allah Zakaria lah. Bagi apa nama makanan pada langit. Bukan, itu kisah apa tu? Kisah Nabi Isa, pengikut dia minta hidangan dari langit tu. Ini tak, kisah Nabi Zakaria. Apa yang masyhurnya tentang kisah Nabi Zakaria yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Apa? Dia makanan mihrab tu kan? Bukan. Dia dapat anak umur dia. Dapat anak lah. Macam mana dia dapat anak dalam usianya yang begitu tua? Nampak tak ni? Dan dia sentiasa berdoa. Ia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepak uban kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Okay, nampak tak? Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku. Dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki. Nampak tak? Jadi anak lelaki ni yang layak mewarisi daku juga mewarisi keluarga Nabi Yakub. Last Allah respon macam mana ayat 7 ni. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengembirakan seorang anak lelaki bernama Yahya. Nampak tak? Ini perkara yang menakjubkan tak? Menakjubkan lah. Orang tua boleh beranak macam mana ni? Menakjubkan. Habis tu perkara menakjubkan tu tanda apa tu? Tanda kekuasaan Allah. Seperti mana Allah boleh menjaga 300 tahun tadi. Pemuda-pemuda tadi tu, Allah boleh menghidupkan ikan mati tadi tu. Allah juga boleh menjadikan orang yang tak boleh beranak jadi beranak. Lebih menakjubkan lagi kisah apa dia? Kisah Maryam ayat ke-16 ni. Wazkur fil kitabi Maryam. Nampak tak? Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Ini pun luar biasa juga. Macam mana seorang boleh melahirkan anak tanpa seorang suami? Macam mana anak boleh lahir tanpa seorang bapa?
Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Tapi Kak, soalan dia balik. Tapi apakah ini sebenarnya nak dimasukkan ni? Apakah ini sebenarnya nak dimasukkan? Ini berbetulan dengan susunan surah saja kita nampak. Surah Kahfi selepas ada surah Maryam. Maryam. Ada kaitan dia ni. Cerita juga ni. Adakah itu sebenarnya yang nak dimasukkan? Wallahualam, kita pun tak tahu. Tetapi apa yang menarik perhatian kita? Ni Ustaz nak cerita ni. Apa yang menarik perhatian kita? Kita dibawa merantau begitu jauh. Maryam dengan Kahfi ni dekat je lah, betul tak? Ya. Tapi kita dibawa merantau begitu jauh sehingga kita sampai ke surah 72. Sampai ke surah yang ke 72, iaitu surah apa ni Hajar Nasimah? Mana tu? Surah Jin. Jin. Oh. Jauh tak daripada 18 tadi pergi ke 72? Jauh. Jauh sangat. Jadi apa ke sebenarnya surah Jin ni Ustaz? Apa kaitan dia? Rupa-rupanya dekat Jin ni pun juga ada sesuatu yang tertulis yang kita tak perasan. Sebenarnya inilah perkaitan yang dimaksudkan. Bukan agak-agak dah lagi gini. Inilah perkaitan yang dimaksudkan bagi menjawab soalan permulaan kisah Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi. Pemuda Kahfi itu. Adakah cerita pemuda Kahfi ni je yang menakjubkan? Tak. Sebenarnya yang paling menakjubkan bukan kisah pemuda Kahfi saja. Bukan kisah ikan tadi saja. Bukan kisah Nabi Zakaria ataupun Sayyidatina Maryam saja. Tetapi yang paling menakjubkan sekali ialah tu dia. Nampak tak tu? Apa tu? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nampak tak? Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan. Satu rombongan jin telah mendengar Quran yang aku bacakan, yang Nabi bacakan. Okey? Nabi berdakwah kepada golongan jin ya. Hebatnya manusia ni, dia juga, kita tak ada kitab yang diturunkan kepada jin khusus, melainkan kitab yang diturunkan kepada manusia jugalah sebagai rujukan kepada jin. Ya, nampak ya? Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Inilah sebenarnya yang paling menakjubkan. Jawapan kepada soalan surah permulaan cerita Al-Kahfi tadi. Apa kamu sangka cerita pemuda Kahfi ni saja yang menakjubkan? Sebenarnya yang paling menakjubkan itu sendiri ialah Al-Quran itu sendiri yang paling menakjubkan. Cerita-cerita tadi itu pasal peredaran bumi siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Itu dia memang sangat menakjubkan dah. Tetapi yang paling menakjubkan ialah apa dia? Al-Quran itu sendiri. Cerita-cerita tadi itu mana kita jumpa kalau bukan dalam Al-Quran? Ini berbalik kepada kisah Ustaz tadi yang Ustaz cerita pada mula-mula tadi tu. Kan Ustaz tanya kan apa dia benda yang kita baca yang tidak menjemukan selain daripada Al-Quran. Benda-benda yang lain 2 kali 3 kali kita baca pun kita dah bosan dah. Contoh tadi surat khabar kan. Surat khabar semalam dulu mana orang nak baca dah. Tapi Al-Quran tetap dibaca, tetap dikaji, tetap diambil faedah manfaatnya, tak henti-henti. Ada saja yang kita boleh memperolehi manfaat daripadanya. Itulah tanda keajaibannya. Nampak tak? Ini kemuncak keajaiban ni lah dia ni, Quran ni. Jadi kita terasa tak sesuatu yang ajaib ada pada kita. Tapi kita seolah-olah tidaklah kita kata kita Alhamdulillah bernasib baik.
Janganlah sampai kita meninggalkan Al-Quran. Janganlah sampai kita tak baca Quran. Janganlah sampai kita tak buka Quran langsung. Meskipun bulan Ramadan bukan main lagi kita mengaji. Tak henti-henti. Tapi bila sampai je lepas Ramadan, habis je Ramadan, dah kita tutup Al-Quran dah. Tak Ustaz, ada sambung. Sambung Alhamdulillah je. Tapi Hari cerita kita ni tak habis lagi ni. Ustaz tak kaitkan lagi. Kenapa ini jawapan dia sebenar kita tak nampak lagi. Betul tak? Ya, betul. Tak nampak Macam lagi. mana nak kaitkan tu? Adakah sekadar perkataan ajabah-ajabah saja? Dalam Al-Quran ada perkataan 4 perkataan ajabah ni. Satu, lebih kepada menghairankanlah. Tidak adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang 3 lagi menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kisah pemuda kafi, kisah ikan tadi, dan juga ni yang terakhir ni ajabah ni. Cuma minggu depan lah kita sambung. Macam mana kita boleh kaitkan ini sebenarnya jawapan kepada soalan 9, ayat 9 tadi tu. Surah Al-Kahfi. Antaranya Ustaz nak jawab sikit dulu. Ustaz tambah sikit dulu. Perasan tak? Surah Jin dengan surah Kahfi adalah surah yang sama bunyi-bunyi fawasil dia. Yang sama bunyi-bunyi akhir dia. Perasan tak? Fawasil tu akhir Ya. Pemisah-pemisah dia ni. Ajabah, ahada, walada, syatoto, aziba. Cuba tengok Kahfi. Ajabah, rosyada, adada, amada. Nampak tak? Ya. Betul Ustaz. Ajabah. Dah. Ya. Jadi tak tertarik ke pemerhatian kita. Nampak tak? Baru perasan. Betul. Jadi walaupun daripada 18 tiba-tiba berkait dengan 72. Macam seolah-olah tak ada kaitan bagi kita kan? Ya. Jauh. Pula-pula nama satu Kahfi, satu Jin. Apa kaitannya ni? Itu satu. Yang kedua, nanti kita sambung yang lain. Ini Ustaz nak bagi highlight dia yang kemuncak dia. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 5 kisah yang berkaitan dengan apa? Dengan Iblis dan juga Nabi Adam. Iblis dan Nabi Adam. Yang mana dalam kisah Iblis dan Nabi Adam ni banyak menceritakan kalau mereka berdua ni Nabi Allah suruh malaikat sujud, lantas semuanya sujud kecuali Iblis. Banyak tu. Mes ni Ustaz ambil sebagai contoh. Okey. Saya ambil sebagai contoh, perhatikan ya. Jap. Ustaz cari jap. Boleh Sikit lagi ya. Nanti kita sambung minggu lepas. Minggu depan. Ya. Minggu lepas dah tak ada result. Jap, Ustaz ambil contoh. Kenapa surah Jin ni kita boleh katakan sebagai penyambung ataupun pelengkap kepada surah Kahfi, lantas dia sebagai jawapan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah tentang tanda-tanda kekuasaan dia yang menakjubkan. Kahfi itu dah sebahagian lah tu. Apa yang paling menakjubkan itulah di Al-Quran tu sendiri rupanya. Mari sini kita tengok. Nampak tak ni? Kecil je lah tapi kita besarkanlah ikut kita punya handphone sendiri tengok Mana? Ada berapa ni? Lebih kurang ada 7 kisahnya. Nampak tak ni? Kisah Iblis dengan Nabi Adam ni. Surah Baqarah dia kata apa? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Kami perintahkan kepada malaikat sujudlah mereka semua kecuali Iblis enggan, engkar, sombong, dia tak nak sujud. Surah A'raf sama juga. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Lepas tu dia kata apa? Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kepada malaikat tak sujud melainkan iblis. Ya lam yakun minas sajidin. Iblis tak nak sujud pun. Okey. Surah Al-Hijr illa iblis aba ayakuna minas sajidin. Iblis juga dia tak nak sujud. Okey. Dalam surah Isra, iz qulna lil malaikati isjudu sama juga fasajadu illa iblis. Lepas tu iblis pula berkata, qala asjudu liman khalaqtatina. Perlukah aku bersujud kepada yang kau ciptakan daripada tanah? Dia pertikaikan pula. Surah Isra. Lepas tu surah Taha sama juga.
sujud, fasajadu illa iblis aba, dia enggan sujud. Dia tak nak sujud. Illa iblis istakbara. Dia Sombong. Okey. Melainkan dekat surah Kahfi. Berarti betul-betul. Melainkan dekat surah Kahfi. Dekat surah Kahfi dia kata apa? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Oh, Dia cerita pula bersujud semua melainkan iblis dan Iblis. adalah iblis tu dari golongan Jin. jin. Nampak tak tu? Dekat surah Kahfi dia cerita pula asal usul iblis. Mari kita tengok surah Kahfi ayat berapa tu. Tengok sini Ayat berapa tu? Tak tahu. Ni. Ayat 50. Nampak tak ni? Ya. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Yang tempat-tempat lain tadi apa? Enggan, engkar, sombong, tak sujud. Betul tak? Tiba-tiba dekat sini dia cerita Dari golongan jin. dari golongan jin. Macam mana ni? Ini juga sebagai hint, petunjuk kepada kita bahawa ada kaitannya surah jin dengan surah Kahfi. Itu nantilah kita sambung minggu depan. So persoalan sekarang, kita nak ulang balik. Permulaan surah, bukan permulaan surah Kahfi. Permulaan cerita pemuda Kahfi, Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Betul? Ya. Tadi? Betul. Jadi tugas kita mencari jawapan. Ya. Yang mana jawapan-jawapan tu macam-macam lah kita temui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Tetapi itu tidaklah menunjukkan kepada kita secara langsung jawapan kepada 9 tu. Memanglah Allah menciptakan apa semua ni tu menunjukkan tanda-tanda kebesaran je. Tapi tak nampak nak kaitkan dengan 9 ni macam mana. Yang mula kita dapat kaitkan kisah ikan tadi. Sebab berada dalam surah yang sama. Tu. Lagi satu ada juga perkataan ajab tadi. Betul? Ya. Ada perkataan menakjubkan juga. Satu. Yang kedua kita kaitkan pula dengan surah Maryam. Yang mana surah Maryam datang selepas surah Kahfi. Perturutan. Seolah-olah macam penerangan lah. Okey, selepas Kahfi Allah tanya, adakah ini saja? Tengok-tengok surah Maryam. Menakjubkan juga ni. Nabi Yahya lahir dengan ibu bapanya yang begitu tua. Nabi Isa lahir dengan tak ada bapa. Ini menakjubkan juga ni. Tapi tidak juga menjawab secara langsung dan tak dapat nak kaitkan. Melainkan kita pergi kepada surah jin yang menceritakan tadi apa dia? Tentang sekumpulan, serombongan jin mendengar Al-Quran. Lantas dia mengakui terus bahawa kami telah mendengar satu kitab suci yang susunan dan kandungannya sangat menakjubkan. Satu dah ada perkataan ajab juga ada kat sini. Okey, satu. Dan satu lagi kita kata apa tadi? Fawasil dia tadi tu. Nampak macam huruf-huruf yang bunyi terakhir. dia banyak sama. Betul tak? Ya. Lepas tu ada pula kisah Nabi Adam dan Iblis, yang mana kisah Nabi Adam dan Iblis ni di kebanyakan tempat apabila diceritakan Adam dan Iblis ni disuruh Iblis sujud, Iblis enggan, Iblis takabur, Iblis tak nak sujud, Iblis pertikaikan. Itu semua ayat dia. Tetapi dekat surah Kahfi Allah terangkan pula asal usul iblis iaitu daripada golongan jin. Kenapa dekat situ dia kata daripada jin? Yang tempat lain sombong, engkar, takabur. Kan? Betul tak? Ya. Dekat situ ada jin pula. Seolah-olah nak menarik perhatian kita untuk kita melihat ke surah jin pula. Bila kita melihat surah jin, mula-mula ayat dia dah tunjuk dah perkataan ajaib. Yang menakjubkan ni. Siapa yang menakjubkan tu? Iaitu Quran itu sendiri. Yang sangat menakjubkan. Nampak tak? Depan kita sambung lagi perkaitan dia. Macam mana kita nak kata yang mana surah jin ni sebagai sambungan ataupun pelengkap ataupun sebagai satu surah yang seolah-olah sama asas kandungannya dengan surah Kahfi. Kita
Tunggu minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Allah ya Okey tak? Ustaz. Jadi Saya tadi ringkasan Ustaz nak cerita bahawa inilah dia Al-Quran yang sangat menakjubkan ni, yang ada dekat tangan kita ni, janganlah kita abaikan, janganlah kita sia-siakan. Yang inilah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, Al-Quran. 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 Justru bergembiralah kita sekiranya kita sentiasa bersama Al-Quran. Seronoklah kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambillah pengajaran daripada Al-Quran. Pelajarilah apa jua ilmu-ilmu Al-Quran, baik ilmu bacaan, baik ilmu qiraat, baik ilmu tafsir, baik ilmu bahasa Arabnya. Janganlah kita terhenti daripada mengkaji dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi Ustaz nak kita tutup sama-sama dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Khair. Ila liqa, insyaAllah. Sama.